Di Sungai Pengerang sana saya seramai 20 orang. Betul. Tapi setelah saya standby dekat sana, tapi bila kita nak buat rondaan, kita hanya 10 orang sajalah, satu section lah. Oh, satu section 10 orang. Satu 10 orang. Jadi daripada situ lebih kurang daripada Pengerang tu saya standby. Lepas tu dalam pukul berapa saya di masa tu tahun 54 saya kena ambush tu, tahun 54 di Belungko. Kena ambush Kena ambush. Masa tu maklumlah kita banyak orang bujang. Jadi di Belungko tu banyak pokok durian. Jadi waktu tu musim durian. Jadi kami 10 orang daripada Pengerang tu dihantar dengan bot pergi nyebrang ke Belungko tu lah. Di situ ada satu kawasan village, tapi semua dah tak ada lah. Orang Melayu tak ada kat situ lah semua. Semua tinggal kampung kosong sajalah. Itu sampai situ, saya pagi tu lebih dalam pukul 7.30, durian banyak. Saya pun ambil durian makan lah. Dalam saya makan tu, dia orang ambush. Memang dia orang dah perangkap saya lah. Ada anggota yang terbunuh? 4 orang terbunuh. 4 saya orang daripada terbunuh. 10 orang tinggal 6 orang. Haji masih ingat tak nama dia? Nama-nama yang terbunuh tu Margono, satu, Isnin, lagi siapa lagi? 2 orang lagi tu dia bukan budak sini tau, dia budak lain tau, tapi dia campur. Tapi tu 4 orang tu yang meninggal tu. Tahun 1954. 54. Itu kawasan mana tu? Kawasan tu Pontian. Pengerang. Dia ada satu Pengerang tu ada satu OCBD. Jadi waktu tu saya ditugaskan untuk cover dia orang lah. Itu yang saya diantar kat sana tu. Saya tengok dalam rekod ini. Ya. Di Pontian area ni tahun 1984 ada 4 orang mati. Hamzah, Ahmad bin Hamzah SC, Abdul Manan bin Tambi SC, Yasin bin Ahmad SC, Muhammad Yasin bin Maidin SC. Kemudian tahun 1984 juga ada 5 orang EPC terbunuh dalam satu pertempuran dengan komunis. Daerah Pengerang ni yang terbunuh pada tahun 1984. 4 orang lah tu. Satu T.A. Cutlen, satu Chin Yong SC, satu Tan Mok Sai SC, Tambung Chai, satu lagi Omar bin Kasbir. Yalah itulah. 391 ini. Mana kes yang inilah. Yalah, itu daerah Pengerang lah tu. Makna peristiwa yang ini daerah Pengerang ni, dia ni peristiwa ni berlaku ni memang Haji ada terlibat Ada terlibat. Dia ni kisah dia makan durian lah ni. Dia makan durian kemudian di ambush lah. Yalah. Yalah, jadi gini, maklum kita dulu mana ada sangat kan. Kita Petro kita memang tahu di situ memang kawasan, tapi kita tahu dia orang dah ambush kan. Jadi kita orang masuk itu rupanya dia orang dah tahu ni, komunis dah tahu. Kita masuk aja kat situ, tengok durian banyak. Jadi masing-masing sandar senjata makan durian lah bukan. Dalam kita makan durian, dia kacip 3 berenggan. Ujung sana satu, tengah satu, ujung satu sini tu. Jadi kawan saya yang cari itulah yang kena. Dia kena lah. Yang saya dapat sebiji, saya makan duduk. Tak kena lah. Alhamdulillah saya selamat. Tapi berapa orang semua kali masa tu? Masa tu 10 orang. 10 orang 10 orang 4 gugur. 4 yang cedera? 4 gugur. Cedera tak ada. Cedera tak ada. Dia lepas dia serang, kemudian dia lari. Kemudian apabila orang berkasa ni, saya 6 orang tu mempertahankan tu. Mempertahankan. Jangan, pasal dulu komunis kalau dia masuk dia mesti ambil senjata. Itu. Jadi kita mempertahankan tu. Ada nama Sarjan Dola tu, sarjan saya tu. Dia budak bawa Wailis tu dah kena. Jadi dia ronda dia pergi dekat Wailis, dia minta bantuan kuartus lah, Pengerang. Jadi daripada situ Gurkha masa tu ada kat situ. Gurkha datang bantu. Naik saja dekat tebing tu. Gurkha pun terus tembak. Dia suruh kita orang down. Lepas tu Gurkha masuk attack terus. Kemudian dia suruh kita orang balik lah. Kita orang balik ambil kawan-kawan kita yang gugur lah. Itu macam tu. Seingat-ingat Haji pada masa tu berapa, ada tak komunis yang terbunuh agak-agak? Ada seorang, tapi itu bukan kita yang bunuh lah, itu Gurkha yang bunuh lah. Gurkha yang bunuh. Sebab Gurkha yang ras. Kita masa tu kita dah main selamatkan diri aja lah. Pernah tak diberitahu komunis itu daripada regimen keberapa? Daerah ini regimen ke-9 tau. Komunis ya? Komunis tu. Dia ni komunis ni gini. Dia bila dia nak ambush, Bukit Aping ni ada satu grup. Bukit Awahar satu grup. Daerah Pengeransan satu grup. Ini grup yang kata grup komunis atau ini lah. Grup ke-9 lah. Grup komunis regimen ke-9 ni. Ketua dia siapa? Ketua dia Simpeng. Bukan Chimpeng Simpeng lah. Chimpeng. Sampai sekarang dah jadi sejarah Bukit Aping.
Bukan simpel kan Cimpeng. Aping. Aiping lah. Aping. Aping. Cimpeng tu yang Perak tu. Yalah, Cimpeng Perak. Ini Aiping. PKM, Aiping lah. Yalah. Dia jadi anu lah. Yalah. Maknanya Bukit Aping ni mengambil sempena nama ketua komunis. Komunis. Kenapa? Tahun 55 masa tu dia ni memang dalam Kota Tinggi dia macam kira macam kita OSPD jugalah. Yalah. Dalam Kota Tinggi ni dia kuasa. Jadi bila dia nak pergi ambush mana-mana, dia paksa dia kumpul. Tengok kita punya kekuatan lah. Kalau kekuatan dia ramai, dia kumpul 3 kawasan. Bukit Wahar, ada Wahar tu pun komunis juga tu. Yalah. Aping kumpul ada Bukit Ras. Gitu. Dia ni yang bintang 1 kan? Dia 3 bintang. 3 bintang. 3 bintang. 3 bintang bukan dia memang pakai bintang 1, tapi topi dia tu satu. Betul. Pasal yang udah MPJ tu. Okey, selain daripada cerita penggerang yang ajian tu, lain-lain kisah perjuangan polis yang mati terbunuh di daerah Kota Tinggi tak? Jadi daerah Kota Tinggi saya ni pasal apa? Saya pelintong daripada pelintong. Saya jungle squad daripada pelintong. Jadi bila ada apa-apa mustahak dia orang buat kita kemari lah. Okey. Itu jadi sejarah lebih kurang Aping Barat, daerah Pengerang saya lebih kurang tahulah. Yalah. Gitu. Betul. Jadi lah masuk Pengerang tu yang hebat lah. Kemudian satu kali lagi saya kena tukar di nama Kuala Johor Riba. Kuala Johor Riba tu saya tukar di situ ramai 10 orang juga. Okey. Tapi dia ras kita, tapi dia tak masuk habis lah. Artinya dia tembak, lepas tu kita balas tembak, artinya dia pun berundur. Berundur kita pun wireless pergi, dulu wireless lah, bukan pakai sekarang kan. Dia wireless, telefon naik ke atas, kuat orang, dia pun lari. Ada yang mati tak masa tu? Tak ada. Baik, tahun 1958, Korporal 2937 Osman bin Sulaiman terbunuh dalam serangan komunis Pengerang. Ada tak? Tak ada. Itu bukan grup saya tu. Bukan grup. Tapi dia polis betul lah ni. Ni polis betul lah ni. Ni polis betul lah. Tapi SC yang grup tadi lah. Maknanya pertempuran tu terlibat lah. Hebat jugalah. Okey. Masa masuk SC tu umur Haji berapa? Umur saya dalam 18 tahun. 18 tahun. 18 tahun, betul-betul 18 tahun. Okey. Haji tahu area yang Haji masuk ni komunis banyak. Peluang untuk mati tu cerah kan. Pasal komunis banyak. Ibu bapa tak marah ke masuk polis? Memang pada peringkat awal maklum orang tua zaman dulu. Memang dia memang tak bagilah. Tapi oleh kerana kita ni semangat kawan-kawan kita ni budak muda dalam kampung tu. Seorang pergi. Masa tu masuk SC bukan susah sangat. Senang lah. Umur cukup, mana pandai tulis sikit, boleh masuk SC. Okey, lepas tu pergi periksa, hantar. Besok pergi hantar training. Itu. Jadi kita pun terpaut dengan kehendak kawan-kawan lah. Tapi memang bagi orang tua memang tak bagilah. Tapi tak takut mati ya? Masa tu tak takut mati. Semangat tu tinggi lah. Saya pergi periksa doktor pun, doktor cakap, kau ni muda-muda lagi nak cari mati ke? Yalah. Komunis yang paling keras dulu Kota Tinggi, Pengerang, itu yang keras lah kan. Daerah sini lah kan. Pelintong sana kurang, keras dia kurang sebab sana tak berapa kuat sangat lah. Tapi yang bila kena tukar Kota Tinggi, orang mesti dah takut lah. Sebab apa? Kadang-kadang dihantar pergi Kambau. Kambau. Kambau tu panas juga dulu komunis. Kambau Sungai Panas. Panas. Itu. Jadi Pengerang yang kuat itu dekat Belungkur tu. Kawasan Belungkur tu. Gitu. Macam tu. Okey Ji. Terlanjur Haji cakap Kambau. Saya ada dalam catatan saya bahawa Balai Kambau pernah diserang dan timbalan ketua polis balai dia telah terbunuh dalam serangan dalam masa-masa darurat dulu. Balai Kambau tu. Masa tu Haji dah masuk polis ke belum? Masa tu saya belum lagi lah. Tapi Haji tahu tak cerita dia tu? Cerita tu kawan saya nama Kordi tu bekas SC juga, tapi dia meninggal dah. Dia meninggal. Memang dia pun terlibat sama masa tu. Kordi terlibat sama lah. Terlibat sama. Itu. Jadi maknanya dia cerita dengan kita, dia kata masa tu lepas maghrib, lepas tu bulan ngambang tak dia tu datang ras tu. Datang ras kan? Datang ras. Tapi tak mati ramai kan, seorang aja timbalan kita mati ramai. Tapi memang dia tahu Kordi tu tahulah. Kordi bin apa yang Haji ingat nama dia? Kordi bin siapa ya? Dia SC. Budak Banjar. Dia SC. Orang mana dia? Dia orang Mawai sini. Orang Mawai kan? Orang Mawai. Alhamdulillah dapat juga saya cari cerita Balai Polis Kambau, tapi ada banyak cerita yang saya dapat daripada Haji tu. So daripada dua pertempuran ataupun yang tahu cerita tu, lain-lain cerita lagi yang Haji ingin ceritakan dengan saya. Tadi kita pergi escort lepas tu Dembu dekat Yukong Estate tu. Masa tu saya escort
apa nama, dulu ada komunis render. SEP lepas tu lah dia pergi nak buat pergi satu tempat kawasan Cina Tiram, nama Tiram tu kan. Maksud tu KPU kan. Jadi kita orang escort dia tahu. Saya pakai escort car masa tu. Lepas tu bila apa nama kita lalu, kereta ni lepas sampai dekat semi escort car dia tembak. Tapi itu kita balas lepas tu reda lah. Dia tak sampai kita. Dia tak balas lah, tapi tak ada yang terbunuh lah. Tak ada terbunuh lah. And then, dalam banyak-banyak pertempuran dengan komunis pada masa tu, saya nak tahu kedudukan askar Regimen Melayu, askar Melayu. Di mana masa tu berada, Regimen Askar Melayu? Masa tu daerah sini ni, tak ada askar Melayu tau. Tak ada lagi, askar Melayu dia masuk daerah Pelentong. Kelantan, Johor mana? Ini Pelentong semi quarters lah, tapi dia datang, lepas tu dia balik lah. Dia tak ada apa nama ni, tak ada quarters lah. Artinya dia datang, pergi kita minta bantu, dia datang, lepas tu habis dia balik lah kan. Makna pangkalan regimen terbesar batalion besar sini tak ada masa tu? Tak ada, memang tak ada. Tak ada, pasal saya tahu batalion 3, batalion 2 dan batalion 1 berada di utara Semenanjung. Daerah sini semua yang ada Gurkha. Gurkha lah. Tentera British Fiji tau. Fiji ada Fiji. 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 Itu adalah ada tiga Gurkha, Scotland, apa namanya Fiji. Dia lah bantuannya lah. Itu memang ada dekat Majidi lah dia punya quarters lah. Majidi barrack tu. Maknanya betul tak kalau saya katakan bahawa dalam kawasan Johor keseluruhannya kebanyakan yang menjaga ketenteraman dan keamanan mempertahankan ini adalah polis. Polis. Tentera tidak ada lagi pada masa itu. Tentera hanya bila perlu kita minta bantuan. Nah. Dia datang ada lah. Semua kita pergi ronda dalam kawasan sebab dia ada SU, Area Security Net. Pendek kata kita ni dalam kawasan kita ni kita jaga sampai di area biru, area merah, area kuning. Macam area kuning tu lebih kurang dekat 20 batu panjang lah. Semua polis yang maknanya banyak polis lah, pengorbanan lebih pada polis lah dalam usaha mempertahankan, bukannya mempertahankan negara tapi menjaga keamanan dan ketenteraman negara kan. Hebat lah cerita tu, banyak juga lah. So cerita tu ada semua sekali lah. Saya rasa pun lain pada cerita tu ada lagi tak cerita? Lain tak ada. Balai Khabar Selama itu lebih kurang 53, 59 tu kan 6 tahun lebih lah saya khidmat. Itu Yalah, hebat. Sehingga saya dapat keistimewaan saya masuk rancangan ni pasal bekas-bekas anggota semua. Maknanya banyak masuk bekas-bekas SC semua yang dapat rancangan. Kerajaan menghargai bekas-bekas SC dia jano. Saya ada jumpa SC yang bertugas di Pasuh, saya ada jumpa. SC yang bertugas di Sungai Kelamah, SC yang Felda Sungai Kelamah, SC yang berada di Felda Pasir Besar. Banyak bekas SC lah. Nama kerajaan ada bagilah itulah. Anugerah yang Haji dia dapat lain ada tak? Anugerah yang saya dapat pingat-pingat ke ada satu tapi tak tahu dah kat mana sekarang, dah lama lah ya kan. Johor bagi ataupun British bagi? Masa kita berkhidmat tu kita dapat satu medal lah. Medal apa defense con ke apa dia bagilah. Saya lepas bergasak dekat anak tu saya dapat satu medal tu lah. Medal tu. Lepas bergasak tu. Itu saya daripada 10 tinggal 6 orang bertahan sampai kata orang sampai bantuan besar sampai kan. Baru kita keluar. Itu Jerman 1 Jasa jugalah maknanya lah kan. Berlaku siang atau malam tu saya ingat. Berlaku tu pukul 7.30 pagi. 7.30 pagi. Kemudian berlaku tu, kemudian tempoh antara kita menentang pengganas tu lebih kurang dengan bantuan 1 jam kita bertahan ya. Bertahan tu. Sebab itu nama OCPD saya dulu pun sampai ada geleng kepala. Kita 6 orang, 3 brand dia kacip tau. Beranilah. Artinya kalau macam misal kata dia nak kasih habis, kalau memang masa tu peluru pun tak banyak. 1 orang buat 100. Jadi kita tembak. Saya pun tinggal lagi 30 biji ke berapa peluru saya tu. Yalah. Itu. Sampai itu pun sarjan ingatkan slow down. Anggaran komunis berapa orang? Ramai ya. Tapi tak ada anggaran. Dia punya orang, tiap tak satu brand mesti 10 orang. Dia punya section. Satu section, satu brand 10 orang. Maknanya kurang-kurang 30. Pasal apa ini bukit? Iyalah. Sini ujung satu brand, tengah satu brand, ujung satu brand. Kita dekat tengah-tengah tu. Nasib baik kita dapat baner lah. Baner apa ni pokok. Atau pokok durian kan. Duduk kat situ. So tempat kejadian sebenar adalah di Belungko. Belungko dekat sini ya. Tanjung Belungko ya. Tanjung Belungko. Kan ada satu kawasan perkampungan yang ada pokok durian tu. Itulah daerahnya. Durian okey. Itu.